Okay guys, dah sampai dekat rumah Anas ni. Rumah Anas, rumah Pomen yang terbaik Okay, hari ni 2 bulan 12 2025. Kita hantar motor dekat rumah Anas. Bukan motor ni lah, motor dash yang kita buat pandau. So motor ni ada benda kat kita nak buat sebenarnya. Motor ni kita hantar ni untuk Anas check lah. Yang firstnya, tadi aku try bawa laju kat tadi. Meter ni 12 ni. Meter ni 12. Boleh lajak lagi sampai sini meter. Maknanya motor ni boleh pergi sampai 13. Memang laju motor ni. Sedap motor ni. Masalah dia brake ni. Masalah brake pump ni. Brake pump ni macam dia tak ngam lah. Dia tak cengkam. Tak tahu kenapa. Dah tukar brake baru kat dalam ni. Tapi tu lah, dia tak sedap. Tak cengkam. Dia brake tekan. Tapi dia masih motor tak berhenti. Tak berapa sedap lah. So satu buat belah sini minyak turun. Kalau kita pakai starter tangan tu, minyak tu akan turun kat sini. So kita akan cari solution. Biar Pomen lah cari solution kan. Kenapa minyak dia turun kat sini? Ni tengok. Basah. Minyak dia turun. Ni basah nampak. Minyak dia turun. Ini tak ada starter ni. Satu lagi, benda lah ni hilang. Sendiri lah benda ni hilang kan. Benda ni hilang. Dia longgar. Jalan guru hilang. Lain motor ni tak ada apa. Okey lah. Motor ni okey. Lain okey. Semua cantik. Cuma lampu je lah. Tukar bateri settle tu. Lain tak ada lah motor ni. Motor ni setahun lagi. Tahun depan aku nak buat baru lah. Kita cari modal dulu. Kita tukar pump ni lah. Mungkin kita cari solution lah. Kenapa pump ni dia tak sedap. Tak cengkam. Kita komplain dengan Pomen. Clutch dia jadi berat. Tak tahu sebab apa berat. Kenapa dia berat tak tahu. Ni padahal dah tukar clutch ni. Clutch baru. Tapi still lagi tak cun. Masih berat lagi. Nombor plate cantik BFF. Nombor plate cantik. Ini motor satu lah. Kita akan buat projek lah ni. Ingat nak labu dalam 1,000 ke 1,500 lah. Kita nak bagi cantik balik. Kita nak bagi cantik ni lah. Kita nak bagi ayah kita pakai. Abah kita panggil abah. Kita nak bagi abah kita pakai cantik. Ni pun kita dah nak tukar yang besi punya. Kita dah order tukar besi punya. Bateri baru lagi ni. Ya, kita buat balik saja. Hari tu pernah tukar block dia. Block tak silap. Kita buat wall lah motor ni. Satu set wall. Yang tak ada. Cantik je ni. Nanti dash sampai kita tengok. Kita review dash. Ni motor Bonfan. Motor LC cantik. Ni motor Bonfan BMM 9970. Ini pun kita nak buat juga ni.
Ini pun kita nak buat. Katanya banyak benda nak tukar ni. Relax je kunci. Kunci kat luar, relax. Santai. Banyak benda nak buat ni. Tayar baru tukar itu. Cantik ni tayar ni. Baru tukar ni. 200 ni tayar ni. FKR ni tak silap. Tayar ni baru ni. Baru buat itu. Baru tukar itu. Tukar tayar. Tukar coolant dengan minyak hitam. Lepas tu pakai bocor. Teruk bocor. Minyak turun. Fork pun ada bocor juga kat situ sikit. Belah kiri. Belah kiri fork bocor. Tunggu lah. Ni dalam 2,000. Abang Fan nak jual 2,000. Boleh lah. Boleh buat balik. 390. 390 bos. 390. Duk KTM. KTM Duk 390. Ni aku Povik ni. Aku Povik original ni. Exhaust tu patut kat bawah tu. Dia jadi panjang. Dia buat jadi panjang. Mantap guys. Boleh buat ni. Kita repair dulu lah kot. Kita repair dulu. Rotek mati macam tu ni. Tu ni rotek mati. Cari modal sikit. Buat balik. Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh kirai. Tengoklah dalam 2-3 bulan. 2-3 tahun lagi. Kita beli motor ni. Nanti. Tu je kot hari ni. Setakat tu je. Tunggu Anas lah. Tunggu dash. Tunggu dash. Nanti kita pakai macam ni. Pakai yang jenis besi ni. Dekat BFF. Alright. Itu saja guys. Nanti kan. Motor dash. Kita review dash nanti. Dah siap. Alright guys. Assalamualaikum.